Korang tahu tak sekarang ni ada satu teknologi wall plug metal. Ni wall plug besi. Okey, biasa kan kita pakai wall plug macam ni, wall plug padi. Lepas tu dia punya gigi-gigi dia ni macam ni saja kan, sikit saja. So ini kalau kita pasang jenis apa tau? Kita pasang jenis pasang langsir apa semua, sikit-sikit pasang tercabut, sikit-sikit pasang tercabut kan. Okey. Kalau korang tengah menghadapi masalah langsir tercabut-tercabut tu, korang pakai wall plug besi macam ni. Sebab wall plug besi ni dia punya gigi-gigi dia ni dia lebih grip dekat batu daripada yang plastik ni. Okey, tak apa macam ni. Okey, saya tunjukkan dengan korang dia punya keberkesanan dia. Okey, saya tebuk dulu dekat sini. Okey, yang ni saya tebuk dekat batu merah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tebuk dulu. Okey. Saya akan tebuk dua lubang. Sebab satu lubang pertama saya nak pakai wall plug plastik. Lubang yang kedua saya nak pakai untuk wall plug besi pula. Okey, so kita tebuk untuk lubang kedua. Okey. Alhamdulillah, dua-dua lubang saya dah tebuk. So lubang sini saya masukkan wall plug besi dululah Saya masuk wall plug besi. So memang tajam-tajam. So tebuk. Nampak? Memang dia solid masuk cantik. So ni kita masuk wall plug plastik dekat sini. Kita ketuk. Dia masuk juga, tapi masuk tadi pun kau dah nampak dah. Memang apa orang cakap, memang longgar sangat-sangat. Okey, sekarang ni saya ambil dua skru. Kan nanti kau cakap, ini skru lain-lain ni. Okey, ini dua skru yang sama, panjang yang sama. So jadinya saya try pasang skru ni dekat wall plug yang plastik terlebih dahulu. So pasang. Okey. Okay, saya dah ikat. So yang ini pula saya pasang dekat yang besi punya wall plug pula. Nampak? Nak ikat pun, okey, nak ikat pun tak boleh nak masuk habis ni. Sebab apa? Sebab saya punya bateri saya dah low. Okey, tak apa, kita letak high speed lah. Kita letak low speed, kita tengok ikat dengan kasih ketat. Masuk betul. Ya. Okey, cantik. Okey, alhamdulillah. Nampak tak? Dekat situ pun kau dah boleh nampak yang besi ni dia grip betul-betul. Okey. So yang ini kita buat ujian pula. Kita nak buat ujian pula. Kita nak try cabut wall plug ni balik gunakan hammer saja. So kita masuk dekat wall plug plastik dulu. Kita try congkel dia. Kita tengok perlu effort tak untuk congkel dia ni. Okay, kita tengok. Kalau dia tak perlu effort, memang betul lah plastik ni tak berapa nak kuat sangat. So kita tarik. Dah boleh tarik dah. Nampak tak? Dia dah terkeluar dah tu. Dah terkeluar dah. Sikit lagi dah cabut habis dah. Okay, kita try yang ini pula. Okay, yang ini bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tarik. Kuat Kuat Ini bukan main-main Ni kuat ni bukan main-main tau. Bergegar badan saya ni Bergegar badan saya ni So jadinya sikit je dia terkeluar, tapi betul-betul kuat lah. Berbeza lah. Memang betul-betul berbeza wall plug yang besi ni dengan wall plug yang plastik ni. Okay, so yang ni saya nak recommend dekat korang. Kalau korang nak cari wall plug, okay, terutamanya untuk korang pasang langsir, pasang frame gambar, apa-apa semua sekali, benda yang berat-berat lah senang cakap, korang cuba try wall plug besi ni. Okay, ini mungkin kat hardware tak ada jual tau. Ini mungkin dekat hardware tak ada jual, tempat saya lah. Sebab saya duduk kampung, hardware saya tak ada jual. Tapi saya beli dekat TikTok ni. Wall plug besi ni, korang pergi tengok dekat dalam beg kuning aku. Aku letakkan dekat dalam beg kuning. Kalau korang nak, korang pergi ambil je terus kat beg kuning. Dia terus hantar depan pintu rumah kau. Kan tak payah nak keluar-keluar rumah. Okay, yang ni aku tinggalkan kat dalam beg kuning. Pergi grab sekarang. Okay, assalamualaikum.